Baik. Jadi semudah kita ulah balik hadis ini, nak mengingatkan kepada kita bahawasanya kematian itu benda yang akan datang. Walaupun lambat ataupun cepat, tiap yang akan datang, hukumnya dekat dengan kita. Tapi kalau asal tadi, memang sudah jauh dengan kita. Asal tadi kita nak undur, berjuta-juta tahun pun tak boleh dah. Tapi kullu atin qaribun, setiap benda yang akan datang, walaupun sejuta tahun lagi, dia sudah dekat dengan kita, kerana kita menuju ke arah dia. Wallahu a'lam. Belah mulut ni, kalau zaman dulu Nabi, bila Nabi Rasulullah wafat, orang bagi kat sahabat. Dan zaman kita, tak ada Nabi dah, siapa nak belah mulut? Tak ada sahabat dah. Ulama jawab, siapa saja boleh belah mulut, ambil keberkatan. Janji jangan orang fasik sudah. Cikgu sekolah boleh belah mulut, bukan ustaz. Kita duduk faham ni, ustaz belah mulut. Salah. Semua orang yang baik. Sama ada pakai serabang, pakai daga, sama ada pakai apa benda ni, piyah atau pisudu, boleh belah mulut belaka. Jangan orang fasik. Kaki minum arak, kaki nak buat ekor. Maknanya kaki rasuah, kaki daun ketung. Nampak? Tokai judi, tokai babi, itu orang tak belah mulut anak. Orang-orang yang baik, warnanya orang yang beragama. Walaupun tak pakai serban, walaupun pakai t-shirt dengan seluar, tapi dia orang baik. Boleh belah mulut dengan dia, ambil berkat. Faham tak lagi? Dia masuk syurga bila-bila. Ustaz dengan anak murid mana masuk dulu? Mana kau tahu? Lebih amalan masuk dulu. Jangan kita pegang ustaz masuk dulu. Albong lah. Tok guru dengan anak murid tak? Kena tahu siapa yang beramal, masuk. Kalau tok guru banyak amal daripada murid, tok guru masuk dulu surga. Kalau murid dia lebih banyak amal, murid masuk dulu. Faham tak lagi? Orang zaman Nabi kurang amal, orang zaman ni banyak amal, orang ni masuk dulu. Dia gitu. 3 tahun dia beranak, hijrah. Okey. Sebab tu bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, Ibnu Abbas ni umur baru 13. Jadi dia masih budak-budak di kawan dengan Nabi. Dia budak di kawan dengan Nabi. Budak juru panggil, budak juru. Kita umur 26 tu dak bosa lagi. Duduk larok lagi bangsi buku. Orang juru ni tengok, 13 tahun tu dia umur 13, Nabi wafat dah. Nama dia muda sungguh Ibn Abbas ni. Nabi pernah doa kepada dia masa dia tahnik ke dia Ibn Abbas ni, jadi orang yang alim dalam ilmu fiqh dan ilmu tafsir. Dah memang alim sungguh lah. Lepas tu kita tengok kitab-kitab besar. Sebelum hukum itu daripada ulama'-ulama', buat mari daripada para sahabat. Antara sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Banyak mana Ibnu Abbas riwayat hadis? 1660 lebih kurang. Maksud riwayat hadis ni, dia dengar Nabi cakap pada hari itu, dia hafal. 2 hari lagi dia jumpa Nabi, Nabi bercakap, dia hafal. 1660 kali jumpa Nabi, 1660 kali dia hafal. Mana kuatlah hafalan. Dan dia hafal tu apa yang Nabi sebut, itulah yang dia cerita balik. Apa yang Nabi tak sebut, dia tidak sebut. Nampak? Sebab kadang-kadang Nabi dia bercakap menggunakan 100 perkataan. Dia hafal 100 perkataan. Susunan ayat dan sebagainya, dia panggil satu hadis. Dan ada hadis yang pendek, ada 10 perkataan atau 8 perkataan saja. Jadi jumlah dia hafal hadis 1660. Daripada ini 120 hadis sepakat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Yang Imam Muslim saja riwayat ada 160 hadis semua sekali. 120 hadis Imam Bukhari riwayat, 49 hadis Imam Muslim riwayat. Suku pula. Yang sepakat 95. Okey, 95. Gitu. Tu hebat yang Ibn Abbas ni. Kita ni kalau kita hafal cerita satu-satu, kemarin lain, hari ni lain cerita. Faham? Nampak tak? Kemarin kita cerita hal Belangga di Jetih menggunakan 25 perkataan. Hari ni kita cerita 23 dah tinggal.
Faham? 2 tahun lagi kita cerita 40 perkataan pula. Faham? Itu dia kelebihan orang-orang yang Tuhan beri kuat hafalan. Dah. Sebab orang dulu-dulu Allah beri kelebihan dia akhirat. Orang kediang zaman kita ni Allah beri lebihnya dunia. Dulu hok dulu nak dapat air, nak dapat lampu, nak nyala, nak dapur dan sebagainya, betul tak? Allah tak beri ke orang dulu. Beri pada kita. Dapur gas keting tu beri api lalu. Faham? Tekan suwi nyala habis setir rumah. Nah, aircon ada apa ada. Nah, nolek masjid ni masjid ada aircon. Betul tak? Dak mari gak pada. Ayah dia Abbas, nama anak Abdullah. Tapi biasa orang panggil Ibnu Abbas. Dua-dua ni sahabat Nabi. Anak Abdullah pun sahabat, ayah pun Abbas pun sahabat. Dan dia sepupu Nabi. Turun ke Abdul Muttalib. Sepupu Nabi. Baik. Dia kata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Satu hari ada seorang laki-laki dia naik unta. Dia naik unta dan jatuh. Jatuh sakit lah. Naik unta tinggi ni, tinggi lasir unta. Kalau orang dekat pun ada orang pecah kepala jatuh. Duduk atas motosikal rezek debak jatuh. Lihat sembah pecah muka. Tu rendah, tinggi kipas ni je. Unta tu tinggi lasir. Faham? Jatuh patah sekok. Famata lalu mati. Nabi ada belum jatuh mati patah sekok. Bila mati maka Nabi kata ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan mayat ini dengan air dan daun bidara. Ingat bila berlaku kematian ada benda wajib, ada benda sunat. Siapa masuk lubang kubur, belajarlah apa yang wajib, apa yang sunat, apa boleh, apa tak boleh. Tu orang beragama dia panggil. Mu nak cari piti sejuta carilah. Mu nak pakai kereta 400,000 sutir pun belilah. Faham? Tapi ingat, belajar agama. Supaya kita tahu mana boleh, mana tak boleh, mana haram, mana wajib. Tak? Orang kafir, dia boleh banyak tuhawi dia. Berjuta-juta piti. Rumah besar, ada kebun, ada kilang dan sebagainya. Tapi dia tak tahu hak mana boleh dan tak boleh di sisi Allah. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan marah. Dia tak belajar. Akhirnya, dia kena hukum. Maka kita tak mau jadi orang yang kena hukum di akhirat. Kita bahang hak haram balik awal kita. Makan haram ni jangan main. Bakar dalam api neraka. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Orang putih hak muka comel. Hidung macam mata biru. Tapi deraka kepada Allah. Kena bakar jadi uduh. Dah kita ni dah masuk neraka pergi uduh dah. Dah kalau masuk, kau uduh. Faham tak lagi? Jadi jangan kita ikut orang kafir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang mukmin dengan orang kafir? La yastawun. Tidak sama. Orang kafir dia ambil dunia, tapi dia tak belajar apa yang halal, apa yang haram. Jadi ingat, bila kita beranak, ada benda wajib, ada benda sunat. Bila kita besar, ada benda wajib, ada benda sunat. Bila kita mati, ada wajib, ada sunat. Apa benda kalau orang mati? Yang wajib, 4 benda. Ingat siapa mati. Yang pertama, mandi. Kedua, kapang. Ketiga, semayang. Keempat, tanam. Ingat berlaku kematian. Berlaku kematian di Besu, berlaku di Setiu, di Terengganu, di Afrika, mereka kalau orang Islam, 4 perkara wajib. Mandi, kapang, semayang, tanam. Masa nak mandi, cubit pula. Ada hak wajib, ada hak sunat. Tu kita belajar. Dah nak tahu mana hak mana wajib, mana sunat. Orang ngajar, mari dengar. Siang, kita cari harta benda kekayaan. Siang, cari pitih buat makan kedarah. Siang, kita cari dunia. Siang, cari kesenangan. Malam, cari akhirat sekejap. Tahu tak? Tak ada rugi apa. Mari bodoh, balik cerdik. Bila nak mandi, apa yang wajib? Nanti kita khabar. Bila dia jatuh, pamata. Lepas jatuh, mati. Mana mati ni benda wajib. Mesti mati. Siapa yang tidak mati? Yang tidak mati ialah yang hidup selama-lamanya. Siapa dia? Allah. Al-Hayyul Qayyum. Dia yang hidup
dia yang tidak perlu kepada sesiapa. Hayyun la yamut, Allah ini yang hidup, yang tidak akan mati. Kereta akan rosak, rumah akan runtuh, kita akan mati, binatang mati. Yang ambil nyawa manusia nama apa? Dek, nama apa hak ambil nyawa manusia? Tahu dah malaikat nama apa? Israel. Anda mu anak apa dia? Anda mu betul. Jadi orang yang bijak besar kat gigi. Nama dia Malakul Maut boleh, Israel boleh. Faham tak lagi? Okey, disebut dalam Quran Malakul Maut. Disebut dalam kitab-kitab tafsir namanya Israel. Jadi kita nak sebut yang mengambil nyawa manusia itu Malakul Maut boleh, Israel pun boleh alaihi salam. Okey? Dia ni yang ambil nyawa. Dah akhir sekali dia ambil nyawa. Dah dia siapa ambil nyawa dia? Akhir sekali dia ambil semua nyawa, mati habis di hari kiamat lagi, tinggal 4 orang malaikat. 4 orang malaikat ni 3 dia ambil nyawa oleh Israel. Akhir sekali tinggal Israel dan Allah Ta'ala. Lalu Allah ambil nyawa Israel. Tinggal Allah saja. Faham lagi? Ni yang dia kata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang pada alam ini akan rosak, hancur, punah, binasa, habis. Yang tidak rosak, tidak mati, yang kekal abadi Allah Ta'ala. Lalu dihidupkan pula selepas mati semua makhluk 40 tahun tidak ada kehidupan. Masa ni Allah tanya, ainal muluk, di mana kerajaan yang besar-besar? Mana presiden? Mana raja? Mana sultan? Mana Perdana Menteri? Habis. Tak ada senyap belaka dah. Apa? Bahan tanah. Mati belaka dah. Dalam hadis, Nabi cerita Allah tanya, ainal muluk, mana kerajaan yang besar-besar mana? Pahwana tak ada sekarang ni. Tak ada ni pahwana. Mati habis dah. Faham? Allah sindir kita. Kenapa? Kita bila kita boleh kuasa, kita lupa. Betul tak? Jadi lupa. Belum kalau pada kita jadi kena walek, dadang jadi Perdana Menteri. Baru jadi driver gong dah. Faham tak lagi? Kenapa? Kerana manusia ini dia mudah lupa. Yang mula-mula dihidupkan oleh Allah ialah malaikat Israfil. Lalu meniup sangkakala yang kedua dan hidup segala makhluk. Sangkakala ditiup 2 kali. Tiup yang pertama hancur lebur habis segala alam. Nampak? Orang putih panggil end of the day. Nampak? Doomsday. Orang putih panggil hari kiamat, hancur lebur habis alam. Itu panggilan dia. Kita panggil hari akhirat atau hari kiamat. Kenapa dipanggil hari akhirat? Kerana alam kita ada 5 saja. Alam roh, alam kandungan dalam perut mak, sekarang alam dunia, lepas ni alam kubur, lah kali alam akhirat. Faham? Kenapa dipanggil kiamat? Kerana kiamat itu dari perkataan qiyam. Qama zaidun qama yaqumu qiyamun, makna bangun. Bangun mana? Bangun dari kubur masing-masing untuk masuk dalam mahkamah jatuh hukum. Maka yang wajibnya ialah mandikan mayat. Dah yang sunat banyak sangat. Kita mengaji dalam bab janaiz, bab jenazah, kita akan dengar lah. Pertama-tama kalau orang mati apa yang sunat? Sebelum datang yang wajib. Yang sunat sebelum daripada apa-apa lagi, berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ingat dah orang bersu mati ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata gitu. Dah wajib kata, bukan wajib, sunat kata. Siapa kata boleh pahala, siapa kata tidak berdosa. Mengingatkan bahawasanya semua pada alam ini kepunyaan Allah. Bila anak mati, inna lillah, anak aku kepunyaan Allah. Kalau kepunyaan aku, tidak akan mati. Ayah mati, inna lillah, ayah aku milik Allah. Sebab tu dia ambil nyawanya pada hari ini. Kalau ayah tu milik aku tak benar dia mati. Faham? Kerana semuanya milik Allah.
Bila kita sedar semuanya milik Allah. Bila orang mati kita kata inna lillah, rumah terbakar inna lillah, orang accident inna lillah, kita kena masuk rumah curi pecah rumah inna lillah, barang kita motosikal hilang inna lillah. Bahawa yang kita sedar bahawa semua di dunia ini Allah beri pinjam saja. Dah. Kalau kita jarang sebut inna lillah, akhirnya kita berasa segala yang ada ni kita yang punya. Tanah aku tu belakang ni pasar Jetih tu tanah hamba tu. Kat Capilat depan Masjid Hadari dua tanah kosong tu tanah hamba tu. Tu kau dak reti tu. Nampak? Idak ngaji tu. Faham? Kan tanah mong. Faham? Allah bagi pinjam. Dia mengaku tanah dia. Dah. Nak jual beli tak ada masalah kita kata tanah kita. Tapi jangan sampai duduk dalam perut kita. Bahawa tanah ni tanah kita. Ingat harta banyak mana berjuta-juta tidak salah. Faham? Pitih banyak mana pun tidak salah. Janji duduk dalam tangan sudah. Mu ada 10 juta, biar 10 juta tu dalam tanganmu saja. Jangan dalam perut. Dan masuk dalam hati, kita jadi sayang. Tak? Bila duduk tangan, kita tidak sayang. Faham? Tangan kita nak belanja, kita belanja. Tangan kita nak sedekah, kita mudah sedekah. Faham? Tapi bila harta sudah masuk sipang duduk dalam hati, faham? Kemah keming, kita berasa kedekut. Faham? Tak usah kata orang luar, adik-beradik kita nak pinjam witi pun kita tak beri. Faham? Dia mari sayang. Tak? Maka kita ni bila mati dah orang depan kita. Tadi tak mati lagi. Mati dah mak. Faham? Nombor 1, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faham? Sunat. Apa lagi yang sunat? Sebelum orang mari mandi tengah hari lagi. Ambil 2 tangan, tutup mata mayat. Nampak? Iza mata ahadukum. Nampak? Fa'aghmiduh. Bila mati salah seorang kamu tutuplah 2 matanya. Fa innal basara yatba'ur ruh. Kerana mata dia tadi baru melihat roh keluar daripada kerongkong. Bila orang mati gini, mata tak mati gitu mata. Bila mati jadi gitu. Ambil 2 jari ni buat gitu. Sunat. Sebelum buka baju dia, sebelum apa-apa, tutup mata. Tarmid dipanggil. Bukan tahmid. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah tu lain. Tarmid dengan ring. Terin min yadal. Tarmidun. Faham? Mana menutup mata. Dengan jari gini boleh dua-dua, sebelah-sebelah pun boleh, ibu jari pun boleh. Jangan awak dengan kaki. Faham? Jangan awak dengan screwdriver, dengan tangan. Perlahan kerana beradab dengan orang mati. Orang mati ni macam orang hidup, kita muliakan dia. Okey? Kemudian ditanggalkan pakaiannya dalam keadaan tertutup dengan kain yang menipis supaya tidak panas berpeluh jadi hapuk. Kemudian apa lagi yang wajib? Maka lepas pada wajib, yang pertama ialah mandi. Lepas tu Nabi kata bila mati dah Rasulullah. Orang yang jatuh huta tadi, pergi ngadu ke Nabi. Nabi kata ighsiluhu bima'in, mandikan dia dengan air. Kemudian Nabi tambah pula wasidrin, daun bidara. Hak pertama air wajib, daun bidara sunat. Jadi mandilah kamu wajib dengan air, dan sunat letak air daun bidara atau buah daun dengan rendaman daun bidara. Jadi nak royak, kalau orang tanya kita masa mandi mayat, guna air tu wajib ke tak? Wajib. Dah kata guna daun bidara, sunat. Sunnah Nabi. Faham? Dah kalau air laut boleh tak ambil wuduk? Boleh tak? Boleh. Seorang kelasi kapal hak belayar semua, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kita duduk dalam laut semua, kerja tengah laut. Faham tak lagi? Dah kalau siapa masa nak ambil air semayang, air tak ada dalam perahu, boleh ambil dah air laut. Nabi kata, at-tuhuru ma'uhu. Air laut itu, air sungai itu, air tasik itu, ialah air yang suci. Dan Nabi tambah, al-hillu maitatuhu. Ikan-ikan dia kalau mati tak payah sembelih, boleh makan. Pilih ni sembelih ikan air. Mana ada, mati kita makan. Tapi kalau itik mampu, tak boleh makan. Wajib sembelih. Yang tak wajib sembelih, ikan. Melainkan kita ngai boleh ikan besar. Ulama kata sunat sembelih.
Berapa sunat sembelih ikan besar? Sebab ikan besar ni lambat mati. Kita ngai ikan suji, contoh. Nak 100 kilo. Dia bukan 2 minit mati. Ikan ya dak dalam 2 minit kadang-kadang kiang alu. Faham tak lagi? Suji ni oleh sejam. Nah, kalau you bapak you tu oleh 2 jam duk atas perahu, klik-klik siang ke dia. Maka sunat kita sembelih. Supaya cepat mati litarahu, bukan sembelih kerana nak menghalal, sembelih kerana kasihan. Kan pergi sembelih tekok pula ikan. Dengar khabar sunat sembelih. So sembelih ikan ini pada ekor. Okey? Ikan besar-besar dengan ibu lama 80 kilo. Dah, apa benda ni yellowfin tuna. Tahu tak? Ikan tuna sirip biru, sirip kuning. 100 kilo sekor. Faham? Besar pada orang. 3 jam tak mati ke, klik-klik siang ke dia. Kerak ekor. Kerak ekor tu sembelih ikan. Kan pergi cari tekok, bang orang mereh. Nampak ni buat macam ayang. Baik. Mandi dengan air mana? Macam kita mandi junub. Mandi junub wajib tak kata? Wajib kata. Maka mandi mayat wajib kata. Okey? Kita mandi junub kata ke tak? Kata alhamdulillah. Tak kata tidak sah. Nabi kata kalau mandi junub ada tepat sikit tak kena tak sah. Sebab tu kalau mandi junub, mandi hadas, ingat ni orang besuk. Duduk sekejap. Celah punggung kita tu, dekat dubur celah tu, gonyoh air. Kalau tak bergonyoh, sembuh dengan air kekek. Kerana kalau kita duduk diri, punggung kita tutup gini. Betul tak? Punggung tutup. Dah air siapa tak celah ni? Tak siapa. Sah tak mandi? Tidak sah. Lepas tu orang suruh kita dengar. Orang suruh kita dengar, dia kata tunggang agama lah, parti politik dah. Bodoh semua. Bang, orang nak khabar benda betul. Tak? Ini orang kafir, dia nak tengok kekuatan Islam ini, ialah kalau banyak orang amalkan agama. Pakat jaga solat, pakat belajar agama, Islam tu jadi kuat. Bila Islam jadi kuat, maksiat akan berkurangan. Cara dia nak suruh banyak maksiat dalam negara, maka jangan beri anak-anak muda faham agama. Cara tak beri faham agama, tarik biar ramai tak pergi masjid, tak pergi dengar. Faham? Nak buat apa ni? Buat banyak acara-acara lain, masa orang ngajar. Tu jadi masalah. Lepas tu kita tengok lah ni pelik-pelik. Liwat pun sokong juga. Dah makan nak buat kandang babi pun pakat sokong habis ramai-ramai. Nak meleh babi pun pakat sokong. Tapi bila ada tok guru tak boleh ngajar, kita diam. Ustaz tak boleh ngajar, kita diam saja. Berapa habis? Nak suruh bela babi pula dia ni. Pasal apa? Pasal jahil. Okey? Air mana? Air yang bersih. Air pahit boleh? Boleh. Semua air yang asal daripada langit, boleh mandi junub. Bila boleh buat mandi junub, boleh wuduk. Bila boleh buat wuduk, boleh mandi mayat. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan air daripada awan bernama hujan ke atas kamu. Dalam ayat yang lain, liyutahhirukum bih, kami turunkan air hujan jadi laut, jadi tasik, jadi sungai, jadi mineral, jadi parit, jadi paya, jadi kolam untuk kamu bersuci. Termasuk bersuci itu mandi mayat. Baik, kalau mayat tu laki-laki, siapa mandi? Laki-laki afdal mandi. Boleh tak orang puang mandi? Boleh. Mayat Tok Imam lelaki lah. Orang puang mandi boleh, muslimat? Boleh. Siapa tu? Mahram dia. Orang yang tak batal air semayang dengan Tok Imam. Siapa? Mak Tok Imam. Tok Tok Imam. Kakak Tok Imam. Anak perempuan Tok Imam. Boleh. Kita ni orang laki-laki. Siapa boleh mandi mayat kita? Faham? Semua mahram kita yang perempuan boleh. Mak kita boleh mandi mayat kita. Tok kita boleh mandi mayat kita. Kerana kita tak boleh nikah dengan dia. Faham? Lagi kakak kita boleh. Adik perempuan kita boleh. Mak saudara kita boleh. Anak saudara kita yang perempuan boleh. Dah afdal tak orang puan mandi mayat laki-laki? Tidak afdal. Dah hukum harus saja. Yang afdal mayat laki-laki, lelaki mandikan. Mayat perempuan, perempuan mandikan. Dah kalau bini kita nak mandi mayat kita, payah sikit. Faham? Dia mau mati tepuk tangan, badan muka. Faham lagi? Yang sedih kan, ialah bini mati, baru suami bersedih. Apa? Kerana orang lelaki ni orang baik.
Jadi kalau laki mati boleh mbak bini mandi? Boleh. Bini mati boleh dah suami mandi? Boleh. Faham? Jadi balik sekarang khabar ke bini mu. Mai sini kejap. Aku dengar ustaz khabar dia. Nak khabar ke mu. Kalau aku mati dulu, hak molek mu dulu. Faham? Tapi tak apalah kalau aku mati dulu, mu boleh tolong mandi ke aku. Tak? Tapi yang afdal, mayat lelaki, lelaki tukang mandi, mayat perempuan, perempuan tukang mandi. Okey? Faham lagi? Berapa kali hak wajib? Sekali saja. Macam mandi junub. Lagu mana? Sailanul ma' ala jami'i badanil mayyiti. Ratakan sekali air seluruh badan mayat. Atas kepala sampai ke kaki, kanan kiri depan belakang. Nampak? Sah. Kita tak pandai nak jiru-jiru. Kita akak bola dalam sungai, kita pun konyoh-konyoh jadi rata. Sah juga. Faham lagi? Sah belaka. Kadang-kadang jadi fardu ain. Kita jalan naik gunung dengan dia dua orang, dia mati. Kita tak boleh tinggal banyak. Kita wajib mandi. Tak kita. Kalau berlaku matilah kapung, fardu kifayah gamar-gamar. Kalau kita berdua di laut, 100 kilo daripada patah, kalau pergi patah, gosok mayat, busuk mayat contoh. Kita kena mandi dulu. Dah kalau dak pandai, dah kita mandi junub dak kata. Kalau mandi mayat, kau berat nandang ni. Dah. Wasidrin dan air daun bidara. Ambil daun bidara itu, rebuh capur air. Kerana apa? Menguatkan badan mayat. Kuat sampai mana 100 tahun? Dah. Tahan sehari atau 2 hari. Kalau tak bubuh air daun bidara, mudah bau. 2 jam duk taumah, jadi bau ka'ak. Dah, kadang-kadang diumpat oleh orang. Lepas tu lepas kita mandikan, kita kapankan. Waqafinu fiha saubaini, Nabi tambah hendaklah kamu kapankan akan mayat itu. 2 helai pakaian. Apa makna 2 helai? Satu yang menutup aurat mayat, satu lagi menutup akan hak mayat. Maksudnya, atas nama Allah, kita tutup aurat dia. Atas nama hak mayat, kita tutup sekalian badan. Jadi orang laki-laki ke perempuan yang wajib selah saja kain kafan. Bukan 2-3 lah yang wajib. Adapun yang sunat, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Kenapa perempuan lebih banyak lapis? Kerana al-mar'atu auratun. Kerana perempuan itu kebanyakan badannya aurat. Nampak? Bak perempuan ini tubuh dia banyak suri, banyak bahaya. Banyak menggoda, menjolok mata. Apa makna menjolok mata? Kita tengok barang-barang, alat-alat ada pada tubuh perempuan ini, mata kita jadi macam orang jolok. Rasa mata. Faham lagi? Itu panggil menjolok mata. Faham? Lepas tu jangan pakai ketak, menjolok mata. Jangan pakai punggung puing, menjolok mata. Ni berat landang ni gambar ni. Faham? Anak dara punggung puing, pusat jelek kopek catok. Faham lagi? Kita tak mau tengok barang baik. Tengok berdosa. Faham lagi? Jadi punah ramai. Allah sebut dalam Quran, kulil mu'minin yaghudduna min absarihim. Ada perempuan-perempuan yang tak tutup aurat dengan betul, maka kita orang beriman, tanda kita berbeza dengan orang kafir, kita tengok tang lain, tak tengok lagi tubuh dia, kerana takut kemurkaan Allah di akhirat sana. Man mada'a ainahu minal haram, mala Allahu ainahu min jamri jahannam yaumil qiyamah. Barang siapa membuka 2 matanya melihat benda yang haram dengan sengaja, Allah akan sumbat bara api neraka dalam 2 matanya pada hari kiamat. Nauzubillah. Jadi perempuan sunat 3 lapis, 5 lapis itu lagu mana? Iaitu yang pertama pakai kain sarung mayat, kedua pakai baju kurung, kemudian pakai tudung jilbab dia, kemudian 2 lapis yang besar di luar, dipanggil 5 lapis. Faham lagi? Dan afdal kita kapankan mayat ini dengan yang second hand, yang bandel. Kita ada 2 lah kain kapan. Satu hak baru beli kilang Kedah. Satu kain kapan hak second hand. Pakai dah wak ialah meja kenuri bawah ni. Kain putih dia wak alah meja. Dia panggil second hand tu. Afdal pakai hak second hand. Nampak? Okey? Afdal pakai second hand. Kenapa? Kerana untuk mayat. Mayat tak lama. 2-3 hari kena danol. Kena pecah mayat. Kena najis. Rosak habis kain. Betul tak? Tubik air perut. Tubik air tekok. Tubik air kulit. Tubik air sendi.
jadi busuk habis. Jadi hak comel-comel baru-baru untuk orang hidup afdal. Dah. Warna apa kain kapang afdal? Kain kapang warna putih. Nabi kata ilbasu min siyabikumul bayat. Kalau mu ada baju putih, pakailah baju putih. Nampak? Wa kafinu fiha mautakum. Dan kapankanlah mayat kamu dalam kain kapang yang warna putih. Dah. Dan kalau kita kain kapang warna kelabu, harus. Kain kapang warna koko, harus. Kain kapang warna putih, afdal. Faham? Dah ada tak kain kapang yang haram? Ada. Kain kapang curi. Haram. Lagi, apa yang dia haram pakai masa hidup, haram buat kain kapang. Orang laki-laki kain dia haram pakai masa hidup. Sutera. Faham? Sutera asli tu lah. Bukan hak tiruang. Maka orang perempuan tidak haram. Nabi akad sutera pada tangan kanan. Nabi akad mah pada tangan kiri. Nabi kata, hadha halalun li inasi ummati. Ini halal untuk umatku yang perempuan. Wa haramun ala zukurihim. Haram atas umatku yang laki-laki. Jadi orang perempuan, bila dia halal pakai sutera ketika hidup, halal dikapankan mayatnya dengan kain sutera. Orang laki-laki haram pakai sutera masa hidup, walaupun dia sultan, dia raja, haram dikapankan mayat laki-laki dengan sutera. Faham lagi? Baik. Yang afdalnya ambil pakaian yang dia suka pakai ketika hidup. Okey? Sebab tu sunat orang tukang mandi bila nak kapan mayat, ditanya anak si mati. Dek, ni ayah ni nak kapang dah ni. Ayah masa hidup itu baju benda yang berahi sangat pakai. Faham? Anak dia pun pergi ambil, faham? Iaitu baju Melayu koko, kain pelekat hijau, contoh. Dah buah pakai piyah. Maka afdal dia ambil tu. Faham dia? Mayat suka pakai yang tu. Tanya kalau mak pula mati, tanya. Suaminya si mati. Ni arwah isteri ni masa hidup suka pakai baju mana, tudung mana, faham? Kita buat kain kapang. Apa tu, faham? Laki dia pun pergi ambil tudung merah, baju kurung putih, kain merah. Faham? Buat kapang. Dah? Kenapa mu suka? Kenapa mu suka? Buat contoh. Okey? Mu jangan politik, budak-budak. Tapi jangan yang mengaitkan mayat. Lama dia tanya ayah masih hidup baju mana suka nak pakai, anak dia berlari pergi ambil baju Manchester United. Faham lagi? Nampak? Jadi aib mayat pakai lagu tu. Bukan. Maknanya pakaian yang dipakai masa hidup, baju Melayu ke, baju kuta ke, baju apa, jubah ke, afdal. Jadikan kapan bagi orang yang telah mati. Biasa. Dia buka kipah, buka ekong. Biasa gitu. Kemudian kain kapan itu sekurang-kurang selai yang wajib. Laki-laki 3 lapis itu guna pula. Pakai piyah, pakai serban, hukumnya harus. Pakai baju. Baju ni pakai sama ada baju siap gini boleh, atau kain kapan itu dia buat baju pun boleh. Kalau dia sudah wasiat, maka tunaikanlah. Contoh, ayah dia wasiat. Aku nak wasiat kamu anak-anak. Kalau ayah mati dulu, mukapan ayah ni, baju Melayu koko ni. Kain pelekat hijau ni, contoh. Ketunaikan wasiat. Faham lagi? Sebab apa? Benda itu sudah ada. Yang tak boleh tunai wasiat, benda tak ada. Benda yang tak ada, tak boleh tunai wasiat. Dan yang lepas pada tu, kita selesai kapan, maka semayangkanlah dia. Semayang. Semayang berapa orang sudah memadai? Seorang sudah cukup. Afdal? Tidak afdal. Yang afdal, 3 sah. Ada 6 orang, 2, seorang kita imam, jadi 7. Siapa afdal jadi imam semayang mayat? Anak si mati. Kalau ada yang mati tu anak, ayah afdal. Faham lagi? Ayah afdal. Sebab tu kita kena pandai semayang mayat. Semayang mayat ni, kalau kita nak belajar, lama mana? Seminit pandai. Pertama takbir, Allahu Akbar. Dalam hati aku semayangkan mayat ini 4 takbir fardu. Lepas tu baca Fatihah. Habis Fatihah, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar yang ketiga, Allah maafillahu, ya Allah ampunkan mayat ayahku ini. Allahu Akbar yang keempat, salang dah. Seminit pandai. Siapa dak pandai, bodoh no.
Pasal mudah sangat. Nah, kalau tak pandai baca talqin itu memang payah. Tak pandai baca khutbah itu biasa. Tapi kalau sembahyang jenazah berat menanang kalau tak pandai. Pasal mudah sangat. Okey, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua selawat Nabi, takbir ketiga doa ke mayat, takbir yang keempat tak ada wajib apa dah, terus beri salam. Tak ada rakaat, tak ada sujud. Tak? Baik. Jadi semudah kita ulah balik hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawasanya kematian itu benda yang akan datang. Walaupun lambat ataupun cepat, tiap yang akan datang hukumnya dekat dengan kita. Tapi kalau asal tadi memang sudah jauh dengan kita. Asal tadi kita nak undur berjuta-juta tahun pun tak boleh dah. Tapi kullu atin qaribun, setiap benda yang akan datang walaupun sejuta tahun lagi dia sudah dekat dengan kita kerana kita menuju ke arah dia. Wallahu a'lam.